Okey, seterusnya kita tengok middleware. Middleware ni apa? Contohnya, jadi saya beritahu dia kena based on session ni dulu baru boleh masuk ABC 123. Dia akan masuk page admin ya. Tapi page admin ni saya boleh masuk tanpa login pun. So macam mana kita nak control yang nak masuk page log admin ni dia mesti melalui login tadi. Jadi kita guna middleware, kita panggil sebagai middleware. Middleware ni boleh control route tu hanya boleh diakses route yang kita buat ni. Ada route. So kita buka route contoh kita ada route ni. Route tu tak boleh simply orang masuk. Contohnya dia buat jadi /login dia boleh buat /page login. Kita tak boleh, kita tak nak bagi dia masuk tanpa melalui session, tanpa melalui dia masuk login dahulu baru boleh masuk page tersebut. Contohnya macam tadi dia akan buka yang ni. Saya punya ni kan /admin. Tapi saya tak nak dia masuk direct, dia type je alamat tu. Dia type tu /admin ni. Yang ni dia boleh masuk cuma dia tak keluarlah session tu. So kita panggil middleware lah contohnya. Ini so ini saya dah tutup, so saya tak melalui page login, saya terus buat public /admin. Okay, saya boleh masuk cuma saya tak ada session ya. Saya boleh masuk. Tapi macam mana kita nak control kalau dia boleh login dan belum ada session ni, belum ada session, tak boleh masuk page ni. Ini kita panggil middleware. So kita tengok kena create satu lagi file nama dia middleware lah. Okay, middleware ni benda baru. So kita buat dulu satu file middleware. So middleware kita buat dekat app ni ya, dekat app. Buka dekat app under http under middleware. Tadi kat controllers ni dekat middleware. So dalam folder middleware duplicate file ni redirect if authenticated. Duplicate file tu copy to ni. Okay, klik copy to redirect if authenticated, copy. Okay, so rename file ni, kita rename dia. Ini saya buat user only ya, user ataupun log only. Maksudnya dia mesti login dulu. Kita tak check lagi user level. Kalau you nak buat user level, nanti kita akan buat based on ulang balik middleware ni. Kita akan buat bila masuk database nanti ya. So log only, kita buat satu middleware nama dia log only. Okay. Ini .php ke blade. Yang blade tu hanya dekat view je. So ada log only ni, sebuka file tu kita edit sikit. Okay. So sama konsep macam controller kak. Nama file kita, nama kelas mesti sama dengan nama file. So nama file ni log only. So kelas ni kena tukar lah supaya sama dengan nama file ni. Log only. So kelas pun log only. Sama dengan nama file. Kalau O huruf besar kat sini, kelas pun sama mesti O huruf besar. Sama dengan nama file. Ini dekat ni. App HTTP middleware. Copy yang if apa? If redirect tak? If. Itu. Okay. Copy dan tukarlah nama dia kepada nama file ni ya. Kemudian delete yang atas ni, delete yang atas. Yang return tu biar, return tu maksudnya kalau tak ada apa-apa dia akan proceed lah route tu. Okay. So dia ada function handle ya. So kita akan buat apa? Sebelum tu kita kena tulis sebelum ni sebab kita nak guna session. So sebelum kita masuk kelas ni, kita tulis use session. Kita nak guna session kat sini. Line 9 tu tambah use session. So dekat sini kita check if session has, maksudnya dia sudah ada session username. Baru dia return yang ni. Jika
session dah ada username. Maksud username tu dah ada content, dah ada value dia. Bila dia ada value, dia berjaya login lah. Jadi kita buat sini, jika session dah ada username, maksudnya dah berjaya login, baru dia return kepada net request. Return lah apa route yang dia minta tu. Else, kita buat kat sini, else, jika tak, kita tahu kat sini, return equal dulu. You need to log in first. Itu je arahan dia. Okay, tapi sebab kita nak guna session ni, make sure sebelum kelas kita masukkan use session. So dalam kelas tu apa kita buat? Kita check jika session tu dah ada username. Maksudnya session tu dah valid lah, dia dah login dan login dia berjaya. Dalam session save sebagai username. Jadi kita return net request dia. Ni adalah arahan untuk dia proceed lah. Proceed. Maksudnya kalau dia buka route mana-mana, kita allow dia untuk masuk route tersebut. Tapi katakan dia belum login, jadi dia tak ada lagi username ni. Jadi kita buat sini echo you need to login first. Tapi kat sini kena ada die kat sini, kena ada die. Kena mati, kalau tak dia ada problem, dia error dia. Die tu supaya dia tak proceed lah, dia mati je kat situ. Dia tak proceed, sebab kita tak nak bagi dia masuk lah. Jadi kita die je kat situ. Right. Saya tunjuk dulu. Dia katakan tadi dia tak login lah, tak login, dia buka file ni, Laravel dia type terus Laravel 9/public/admin. Dia masuk terus page ni. So dia akan keluar, boleh masuk. Kita tak buat lagi so kita tak nak dia boleh masuk sekarang ni boleh masuk sebab kita baru buat middleware tapi dekat route kita belum guna lagi middleware ni so dah siap middleware ni. Dekat route, kita save dulu ni. So, dekat route kita buka route. Kita kena beritahu yang ni adalah mesti guna middleware. Kita buat middleware macam ni. Dan kita letak nama middleware kita tadi tu iaitu log only. Okay, ataupun kita kena buat nama full kena nama full app/middleware/log only. Okay, so route yang ni dia mesti melalui middleware dahulu. Middleware ni akan check. Jadi kita dah masuk route admin/admin ni mesti menggunakan middleware. Dan kita letak macam ni sebab dia boleh letak banyak middleware sebab tu dia guna array macam ni. Dalam kurungan dan kena ada apa tu dipanggil square bracket ni. So ini adalah nama middleware kita. App nama folder, HTTP nama folder, middleware nama folder, log only ni baru nama file middleware kita. Save yang ni. So sekarang ni kita cuba masuk kat sini. So dia beritahu you need to log in first. Tak ada nak masuk lah. Ataupun kita boleh buat macam tadi. Selepas dekat middleware kita nak redirect select meta HTTP equivalent sama dengan refresh. Okay, content sama dengan tutup ni, tutup je ni. Okay, content saya ke bawah dia. Selepas 3 saat, URL kita buat ke mana, tutup dulu macam ni. Asset, page login lah. Iaitu page login. Supaya dia redirect kepada page login lah. Save, so sekarang ni saya refresh yang ni, dia tahu you need to login first. Selepas 3 saat, dia kembali kepada page login. Okay. Ya, saya nak habiskan ni dulu. So, satu cara lagi. Katakan kalau kita nak buat semua route ni,
mesti kena login dulu baru boleh masuk. Jadi sama ada kita copy ni letak kat setiap route ni sebelum semicolon tu. Okay, ini satu cara. Ataupun kita buat group kita buat group. So nak buat group macam mana? Copy ni. Okay, saya buat kat atas. So saya nak buat kat sini route middleware. Ini route yang menggunakan middleware ni, mesti melalui middleware ni. Okay, route middleware. Okay. Then okay, middleware, kemudian group, then function. Itu. Right. So kita punya route yang nak menggunakan middleware log only. Maksudnya dia kena login dulu baru boleh guna route tersebut. Selagi dia tak login, kalau dia masuk je route terus, tak boleh masuk. Kita letak je dalam ni. So ni arahan dia, route middleware. So ni adalah nama middleware kita. Okay, kalau ada beberapa middleware, just letak koma dan letaklah nama middleware yang lain. So ni group, and then tutup buka kurungan ni function. Dan buka ni dan buka yang ni, tutup yang ni dan ni follow je lah. So route yang kita nak control tadi iaitu yang ni. So cut yang ni, route ni mesti berada dalam middleware ni. So letak dalam ni. So katakan satu lagi route, route mana route? Route contact ni, katakan route contact pun tak boleh masuk direct, mesti melalui middleware. So tambah kat sini. Ni samalah macam tadi. So kalau saya refresh yang ni, masuk route admin, need to log in first. Lepas 3 saat, kembali. Sama juga, saya tambah lagi satu lagi, itu contact. So kalau contact pun mesti melalui login juga, so dia akan masuk ke sini juga. Right, so itu saja tentang middleware lah.